lagi castle. Castle ni dibina sebagai kubu zaman pertengahan dulu dan bina balik pada 17th century. Castle ni banyak kali digunakan sebagai tempat syuting movie, termasuk movie yang Ever After yang dilakonkan oleh Drew Barrymore. Ada lagi movie Plenty yang dilakonkan oleh Meryl Streep. Cerita lama lah you all. Cerita baru-baru semuanya cerita-cerita Perancis. Kalau ada movie Hollywood nak shooting dekat sini, mestilah akak orang pertama akan sampai lagi kat tempat ni balik. Nanti akak buat live lah, tunjuk korang. Dan dekat sini kita terus masuk dekat ballroom dia. Castle Hautefort ni pada 20th century dibeli oleh bangsawan nama Henry the Bastard. Kenapa nama dia macam gitu Tapi lepas tahun 1968 tempat ni pernah terbakar tau. Lepas tu diorang restore balik lah. Kita dah sampai kitchen. Cepatnya aku ni jalan. Sekarang kat kitchen pula kita tengok yang ni dia hias-hias gunakan alat-alatan masakan yang zaman-zaman dulu. Nampak akak tu tengah potong. Hidup lagi akak ni. Tapi masa saya buat live dekat TikTok, semua orang seram, takutnya akak. Tak tahulah aku kenapa dia takut. Mungkin sebab tak ada lighting kan. Ni dia punya oven buat roti. Sampai hari ni diorang masih guna lagi oven ni, and kami terlepas. Pada waktu pagi je dia akan bagi kita free roti-roti. Sekarang kita naik atas ke bumbung dia. Bilik ni bilik bawah bumbung tau. Mungkin dia punya orang gaji ke, macam gitulah dia punya bilik. Orang gaji pun bilik dia kemain. Sebesar rumah aku dia punya bilik. Ini mungkin lah, saya tak pasti, tapi aku rasa lah sebab katil dia macam tak berhias je, mungkin lah ini katil servant dia, macam orang gaji. Ni bumbung ni menarik sangat. Aku tak sempat nak baca dia punya history pasal buat bumbung ni, tapi aku tengok cantik, aku rekod. Ni castle dekat luar. Lepas tu korang tengok, wow, dia punya garden, jardin à la française, maksud French garden, yang didesain oleh landscape architect The Count of Chulot. Okey, tu aja untuk hari ni. Nanti akak bawa jalan lagi, okey? Jangan lupa subscribe.